Kalau saya bagi anda sebuah apartmen hari ini, anda akan buat homestay ataupun sewa secara bulanan? Jangan jawab dulu. Cari Syamsul. Sebab ramai pelabur sebenarnya tersilap pilih pendapatan paling stabil, rumah sewa biasanya menang. Kalau target anda nak pulangan lebih tinggi, pendapatan kasar yang lebih besar. Tetapi ada satu perkara yang ramai tak kira. Homestay bukan sekadar buka Airbnb. Anda perlu urus tempahan, balas mesej tetamu, buat housekeeping, bayar utility, baiki kerosakan, dan ada kawasan yang langsung tidak membenarkan operasi homestay atau mempunyai syarat yang ketat. Rumah sewa pula, pendapatan mungkin tidak setinggi homestay, tetapi duit masuk lebih konsisten setiap bulan, kurang kos operasi dan lebih sesuai kalau anda bekerja sepenuh masa. Jadi, mana satu yang lebih berbaloi? Kalau rumah anda berada di kawasan pelancongan, berhampiran tempat tarikan, hospital atau universiti, homestay mungkin memberi potensi pulangan yang tinggi. Tetapi kalau kawasan tersebut didiami oleh pekerja, keluarga atau pelajar, rumah sewa jangka panjang selalunya pilihan yang lebih selamat. Sebagai pelabur, jangan kejar pendapatan paling tinggi. Kejar strategi yang paling sesuai dengan lokasi dan gaya hidup anda. Dapat sesuatu? Lu rasa bimbang, kita bincang